Kalau kau nak tengok satu lakonan yang mantap, ya cerita ni memang dapat bagi ya. Imam Manan, Amirul Effendi, gandingan yang sangat baik. Assalamualaikum, hai. Okey, akhirnya aku pergi tengok juga cerita Tiga Hajat. Cerita ni diarahkan oleh Zul Huzaimi. Aku tak sure Zul Huzaimi ada mengarah filem lain ke tak ataupun drama. Aku rasa macam ni first time dia jadi pengarah. Tapi tak sure, kalau korang tahu, korang boleh komen lah dekat ruang komen. Cerita apa lagi yang dia jadi pengarah. Tak kisahlah drama ke movie ke apa ke kan. So, cerita ni, pelakon dia yang paling aku rasa macam, ya jujurnya aku dah macam malas juga nak pergi tengok sebab dah lambat sebenarnya. Tapi itulah aku cuba juga cari masa disebabkan ada Iman Manan yang berlakon. Itu yang aku rasa macam dia pula jadi pelakon utama kan. Aku macam nak sangat tengok Iman Manan berlakon. Dah lama tak tengok Iman Manan berlakon jadi pelakon utama. Kalau last aku rasa Iman Manan cerita Lahad Datu tu, itu pun dia jadi antagonis ataupun watak orang jahat lah. Lepas tu ada juga Amirul Effendi pun pelakon yang best. Zul Huzaimi sendiri pun dia berlakon juga. Lepas tu ada pelakon baru, aku rasa nama dia Iman Anisah kalau tak silap aku. Pelakon perempuan, kira mungkin heroin lah, tapi watak dia sekadar macam watak tambahan sampingan je lah kan, bukan watak yang sangat-sangat penting. So cerita ni pasal apa? Tiga Hajat. Cerita pasal seorang bapa, Imam Manan, dia kena penjara, tapi dia baru keluar penjara lah dalam cerita ni kan. Disebabkan ada something yang berlaku, dia membunuh orang, tapi apa sebab dia membunuh, kau kena tengok kan. Lepas dia dah keluar daripada penjara tu, dia nak jumpa lah anak dia. Dia adalah something yang berlaku dekat dia, so dia nak jumpa anak dia apa semua. Tapi anak dia macam tak berapa okey lah. Anak dia dan cerita ni Amirul Effendi tu lah. Jadi anak dia, watak Taufik ni, dia tak berapa suka dengan bapak dia. Yelah, bapak dia dianggap bermasalah, suka mendera apa semua kan, sampai ada baran, sampai membunuh. Tapi adalah disebabkan sesuatu yang terpaksa bapaknya membunuh Imam Manan tu lah. Okey lah, yang lain-lain kau kena tengok lah. Kalau kau nak tengok kena cepat. Cerita ni pun dah ujung-ujung dah ni. Dia punya tayangan aku rasa tak lama boleh bertahan. Dia mungkin tak ada sambutan kot. Tapi apapun korang pergi tengok lah untuk support kan. Cerita ni apa yang best? Of course, lakonan sangat-sangat mantap lah bagi aku. Daripada Iman Manan, Amirul Effendi, Zul Huzaimi pun okey. Antara Iman Manan dengan Amirul Effendi sangat-sangat gandingan yang sangat-sangat powerful lah bagi aku kan. Walaupun Amirul Effendi dikira pelakon yang bukan lagi pelakon yang sangat lama, tapi kira dah lama jugalah dia berlakon kan, bukan baru-baru juga. Tapi kira pelakon muda lah berbanding Imam Manan. Dia boleh bawa, orang kata dia boleh berganding dengan baik dengan pelakon yang otai macam Imam Manan tu kan. So lakonan sangat-sangat mantap lah bagi aku kan dalam cerita ni. Lepas tu disebabkan cerita ni sebuah filem drama emosi, dan ada emosi yang sangat menyentuh. Ada scene pergaduhan yang sangat kau rasa tegang dia, kau rasa macam dia bagi kau perasaan marah, perasaan sedih, dia bagi kau perasaan yang tegang tu sangat baik lah kan. Ada satu scene tu yang bagi aku di antara memorable scene lah dalam filem ni kan. Sinematografi, cara diorang paparkan keadaan sekeliling dia di perkampungan nelayan di Terengganu. So dia punya keadaan keliling, dia punya rumah apa semua memang nampak lah sangat kampung dia. Tu bagi aku something yang sangat cantik, dan ya dia dapat paparkan keindahan pantai di Terengganu. Bagi aku dia boleh jadi juga ejen tourism untuk Malaysia lah bagi aku kan cerita ni kan. So quite good juga paparan dia. Tapi cerita ni jujurnya aku tak tahu nak cakap benda baik lain yang apa lagi. Sebab bagi aku cerita ni salah satu kelemahan dia adalah perkembangan plot dan
skrip dia lah, keseluruhan. Bagi aku dia terlalu, cerita ni pendek tau, tapi aku tak tahu kenapa diorang terlalu ambil masa ataupun terlalu dragging untuk sampaikan emosi tau. Dia emosi tu sangat lambat sampai. Walaupun lakonan sangat best, aku tak dapat nafikan lah lakonan Emma Manan. Tapi cerita ni drama emosi, kau kena bagi emosi tu dengan cepat tau. Tapi aku tak tahu lah sama ada aku yang tak rasa ke emosi tu ataupun diorang tak dapat bagi emosi dengan baik, dengan cepat. Aku rasa lebih daripada setengah jam ataupun 40 minit yang pertama, aku tak dapat emosi tu. Aku just dapat, ya tengok lakonan yang baik. Nasib baiklah lakonan tu bagus tau. Kalau lakonan tu tak best, Emma Manan tak berlakon dengan baik, aku rasa cerita tu akan jadi sangat lagi teruk. Sangat kau rasa dragging yang sangat membosankan lah. Lepas tu, ya dia ada konflik, dia ada orang kata ada benda yang perlu disettlekan dalam cerita ni. Tapi kau dah dapat rasakan benda ni besar tau. Masalah antara anak dengan bapa ni agak besar. Tapi kenapa bila cara dia nak settle down ataupun spill the tea ke, sangat simple. Aku rasa macam tiba-tiba je macam anak dia boleh nak maafkan bapa dia. Yelah, memanglah bukan kesalahan bapa dia secara total, tapi bagi aku terlalu simple lah. Dia tak terlalu dramatik. Dia macam just tiba-tiba bapa dia cerita apa kisah yang berlaku yang sebenarnya. Lepas tu anak pun sedar. Sangat simple lah. Dia tak ada macam ada rintangan yang lain tau. Ataupun ada something berlaku yang sangat-sangat beremosi, sangat-sangat mendebarkan, ataupun sesuatu peristiwa yang kau boleh masukkan untuk uraikan ataupun untuk dia nak ceritakan lah. Dia macam tiba-tiba je bapak dia nak bagi tahu apa yang berlaku. Macam tak ada penyebab yang terlalu kukuh untuk bapak dia nak spill the tea ataupun nak terangkan. Tu yang kadang-kadang aku rasa macam takkanlah macam tu je kan. Jadi dia macam terlalu simple lah bagi aku kan. Lepas tu lagu-lagu dia pun lagu dia bukan tak best ataupun soundtrack dia, background music dia bukan tak best, tapi dia macam terlalu melodramatik ataupun terlalu paksa kau untuk rasa sedih tau. Walaupun scene tu bukan scene yang sedih, yelah dia adalah macam bergaduh sikit, dia macam yelah mood yang slow orang kata kan, mood yang down, tapi tak adalah sampai nak beremosi, tak adalah kau nak rasa nak sebab ke apa scene-scene dia. Sebab cerita dia sangat mendatar, so dia malah cerita tu tak adalah. Tapi kenapa kau perlu masukkan lagu-lagu background yang terlampau mellow sangat, terlampau slow, macam kau nak terlalu memaksa. Patut bagi aku tak ada pun tak apa, ya sekadar harapkan bunyi-bunyi keliling je, aku rasa dah okey dah. Sebab dekat pantai kan, dia banyak berlakon di kawasan yang berhampir dengan pantai. So kalau dia buat bunyi angin ke bunyi pantai pun aku rasa dah okey dah. Bunyi-bunyi ataupun muzik-muzik latar yang terlalu untuk memaksa kau rasa sedih tu, aku rasa kalau dikurangkan pun okey, tak ada masalah. Lepas tu, ya dia sebenarnya dalam cerita ni dia ada isu yang besar, tapi aku tak tahu isu tu dia sekadar angin lalu. Dia macam tak ulaskan lebih, dia tak masukkan. Ya mungkin diorang pun terhad dari segi timing ataupun terhad dari segi bajet. Sedangkan KRU Studio dan Astro Shaw kot yang jadi penerbit dan cerita ni. Sepatutnya diorang ada bajet yang besar dan diorang boleh panjangkan cerita ni, olahkan lagi, masukkan lagi pelbagai orang kata dramatikkan lagi. Dia boleh panjangkan lagi cerita ni. Dia boleh ulas lagi pasal isu yang aku cakap tadi. Dia boleh masukkan banyak benda bagi aku sebenarnya untuk buatkan cerita ni lebih naik lagi emosi dia. Tapi sayang kat situ diorang tak dapat lah kan. Aku tak tahu lah, mungkin Zul Huzaimi masih baru dalam bidang mengarah tu, so dia pun tak dapat nak korek lagi apa yang boleh dia masuk. Aku tak tahu lah, mungkin aku pun salah juga kan. Itu apa yang aku rasa lah. Lepas tu ya ada beberapa CGI yang agak tak kemas, tak cantik lah kan. Kau tengok
ya boleh nampak sangat benda tu CGI ataupun VFX ke. Tapi ya boleh lah. Boleh, sebab dia bukan cerita yang heavy CGI. Bila dia ada sikit-sikit tu walaupun tak berapa kemas, boleh maafkan lah kan. So keseluruhan cerita ni sebenarnya dia sebuah cerita yang sangat simple bagi aku. Walaupun dia bukan simple disebabkan isu ataupun kisah tu yang simple. Kisah dia ikutkan agak complicated juga, tapi disebabkan pelaksanaan ataupun execution dia tu yang simple tu yang membuatkan kau rasa, ya macam aku cakap, 40 minit pertama tu pun kau tak dapat rasa apa-apa. Kau tak dapat rasa sedih, kau tak dapat rasa marah, kau tak dapat rasa intense ke apa ke kan. Kau just rasa sangat mendata dan dragging je lah awal-awal tu. So kalau kau tanya aku berapa bintang yang aku boleh bagi untuk filem ni, kalau dia tak ada lah pelakon yang hebat dan tak ada part emosi yang boleh bagi menyentuh perasaan aku rasa bintang akan lagi teruk lah yang aku boleh bagi kan. So kalau kau tanya aku just boleh bagi 5 bintang per 10. Kalau kau nak tengok satu lakonan yang mantap, ya cerita ni memang dapat bagi ya. Imam Manan, Amir Effendi, gandingan yang sangat baik dan diorang deliver dengan baik lah. Cuma itulah, skrip plot yang sangat simple dan terhad. Tu yang bagi aku. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem 3 Hajat ni, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.